Korang fikir Iran tak ada peluang lawan Amerika? Korang silap besar. Sebab perang ni bukan pasal siapa ada tentera paling banyak, bukan pasal siapa ada jet paling canggih. Perang ni pasal strategi, pasal siapa faham game teori. Dan hari ni Daus nak tunjukkan korang kenapa Iran bukan biasa-biasa. Iran adalah pemain catur yang dah susun buah dia bertahun-tahun sebelum game ni mula. Sebab lepas ni korang akan tengok dunia dengan mata yang lain. Amerika dan Israel dah lancarkan serangan besar ke Iran. Shock and awe. Strategi klasik, bunuh pemimpin tertinggi, hancurkan pusat kawalan, harap rakyat panik, negara runtuh, game over. Strategi ni pernah jalan kat Iraq, pernah jalan kat Libya. Tapi korang tahu apa masalahnya? Iran bukan Iraq, Iran bukan Libya, Iran dah sedia. Mereka dah jangka benda ni akan berlaku dan mereka dah sediakan sesuatu yang Amerika tak pernah hadapi sebelum ni. Korang nak tahu apa? Teruskan tengok. Dalam kepercayaan Syiah, kematian pemimpin bukan kekalahan. Kematian pemimpin adalah syahid, pengorbanan tertinggi. Ia bukan mematikan semangat, ia menyalakan semangat. Korang bunuh satu pemimpin, korang baru je cipta 90 juta pejuang. Seluruh 90 juta rakyat Iran sekarang bersatu dalam satu misi, satu tujuan, satu api. Amerika ingat decapitation strike akan tamatkan semuanya. Tapi realiti dia, korang baru je tuang minyak atas api yang memang dah marak. Amerika ingat kalau hancurkan Tehran, semuanya jatuh. Salah. Iran dah lama sedia untuk serangan ni. Sistem pertahanan Iran bukan macam negara biasa. Ia macam Hydra. Potong satu kepala, tumbuh 10. Setiap wilayah ada komander sendiri, strategi sendiri, senjata sendiri, misi sendiri. Hancurkan Tehran, Isfahan terus serang. Hancurkan Isfahan, Tabriz terus serang. Hancurkan Tabriz, Shiraz terus serang. Total war dah diumumkan. Korang tak lawan satu tentera, korang lawan satu sistem. Dan sistem ni, dia tak boleh dimatikan dengan satu bom. Sekarang korang nak tahu senjata paling cost efektif di dunia? Shahed drone. Harga $50,000 Amerika Syarikat seunit, muat atas satu lori. Pengeluaran 500 unit sehari. Stok semasa lebih 80,000 unit. Dan satu drone ni boleh hancurkan apa? Satu desalination plant, satu oil field, satu military base, satu airport runway, satu hotel mewah. Semua sasaran bernilai berbilion dolar dihancurkan dengan drone $50,000. Iran tak perlu misal mahal, cukup 500 drone sehari, setiap hari, tanpa henti. Dan itu baru permulaan. Sekarang ni bahagian paling gila. Nak tembak satu drone Iran yang harga $50,000 Amerika Syarikat, Amerika kena guna misal Patriot atau TIE. Harga satu misal $1 juta Amerika Syarikat dan accuracy dia rendah, selalu miss. Jadi Amerika perlu 2 hingga 3 misal untuk jatuhkan satu drone. Buat kira, Iran belanja $1, Amerika rugi $60. Nisbah 1 lawan 60. Dan sistem pertahanan Amerika tu besar, berat, lambat nak pindah, senang dikesan dari satelit, senang diserang balik. Iran cost efficiency maximum, Amerika cost efficiency 1.7%. Lagi lama perang ni berjalan, lagi cepat Amerika bankrupt. Ini bukan perang senjata, ini perang matematik, dan matematik tak pernah tipu. Kenapa Iran hampir mustahil untuk ditawan? Tengok geografi dia. Iran dikelilingi banjaran gunung Zagros di barat, Alborz di utara, ketinggian sehingga 5,600 meter. Dan apa yang tersembunyi dalam gunung tu? Pangkalan drone, ribuan unit tersedia. Silo roket underground tak nampak dari udara. Kilang senjata beroperasi 24 jam dalam gua. Pusat komunikasi, hardened bunker, stok makanan dan air untuk berbulan-bulan. Semua invisible dari satelit. Semua kebal dari bom. Bom paling kuat Amerika, GBU-57. Cuma boleh tembus 60 meter tanah. Bunker Iran, 200 hingga 300 meter dalam gunung. Korang boleh bom Iran 1000 kali. Gunung tu masih berdiri, drone tu masih keluar. Sekarang bandingkan dengan musuh-musuh Iran di GCC Dubai, Padang Pasir Rata, Qatar, Padang Pasir Rata, Saudi Arabia, Padang Pasir Rata, Bahrain, Pulau Kecil Rata. Terrain, flat desert, cover, zero. Visibility, 100% fully exposed. Depth, surface level only. Apa yang terdedah? Base tentera US nampak dari satellite. Oil fields, tiada pelindungan. Desalination plants, target mudah. Airports, impossible nak sorot. Hotel mewah terbuka luas. Gunung nak sembunyi, tak ada. Gua nak lindung, tak ada. Hutan nak cover, tak ada. Iran duduk dalam kubu gunung, GCC duduk atas tempat kosong. Korang rasa siapa menang? Dan ini senjata terbesar Iran yang ramai tak sedar. Selat Hormuz, lebar cuma 33 km. Manusia boleh renang jarak tu. Tapi selat kecil ni mengawal 20% bekalan minyak seluruh dunia. Jepun 75% minyak dari Hormuz. India 60%, Korea Selatan 75%, China 40%, Eropah 30%. Status sekarang ditutup oleh Iran. Iran tak perlu menang perang. Iran cuma perlu tutup satu selat dan dunia kalah sendiri. Satu keputusan 33 km dan seluruh ekonomi global tercekik. Nak tahu betapa seriusnya? Kalau selat Hormuz kekal tertutup, Jepun, kuasa ketiga terbesar dunia, kehabisan minyak dalam 8 hingga 9 bulan. Ekonomi runtuh. Korea Selatan 10 hingga 12 bulan. India 6 hingga 8 bulan dengan populasi 1.4 bilion. China 12 hingga 18 bulan. Eropah 8 hingga 12 bulan. Pengangkutan berhenti, kilang tutup, elektrik gelap, makanan putus, teknologi stop. Semua bermula dari satu
berselat 33 km, 8 bulan, itu je. Lepas tu kuasa ketiga terbesar dunia jadi negara gelap dan yang lain akan ikut jatuh satu persatu. Ini bukan teori, ini game teori. Dan Iran dah buat langkah pertama. Sekarang korang nak tahu kelemahan paling besar negara-negara GCC? Bukan tentera, bukan senjata, air. Dubai, Water Stress Index 17,000%, Bahrain 4,000%, Saudi 883%, semua jauh melepasi tahap selamat. Dan Iran cuma 72%. Negara-negara GCC import 80% makanan dari luar, 60% bekalan air datang dari desalination plant, loji yang tukar air laut jadi air minum. Satu drone murah $50,000 boleh hancurkan satu plant. Dan bila satu plant hancur, jutaan rakyat tak ada air minum. Tanpa air, perang pun tak perlu. Negara runtuh sendiri. Ini bahagian yang ramai tak faham. Iran tak perlu hantar tentera darat. Iran tak perlu invade mana-mana negara. Iran cuma perlu 3 drone. Drone pertama, hancurkan desalination plant. Rakyat tak ada air minum. Drone kedua, hancurkan oil field dan refinery. Satu-satunya sumber pendapatan GCC, gone. Drone ketiga, serang airport dan base tentera US. Jalan keluar terakhir ditutup. 3 target, 3 drone. Kos serang $150,000 je. Kos kerosakan lebih $500 bilion. Ratio 1:3.3 juta. Semua target ni terbuka di padang pasir rata. Tak ada cover, tak ada tempat sorok. Iran boleh buat bila-bila masa. Habis cerita. Dan korang tahu apa yang paling menarik? Dubai, bandar paling glamour di dunia, 90% penduduknya expatriate, bukan rakyat tempatan. Pelabur asing, pekerja asing, syarikat asing. Dan bila perang meletup, 90% expatriate tu akan cabut, lari ke Singapura, Hong Kong, Tokyo. Siapa nak letak duit kat tempat yang boleh kena serang esok? Tiket pesawat satu hala dari Dubai, $250,000 Amerika Syarikat, sold out. Dubai International Airport, capacity exceeded. Investment confidence, zero. Dubai bukan lagi safe haven. Dubai dah jadi target dan reputasi yang ambil 30 tahun nak bina, hancur dalam 30 hari. Sekarang antara semua negara GCC mana yang paling rapuh? Bahrain. Kenapa? Dua sebab yang sangat bahaya. Pertama, Bahrain adalah rumah kepada US kelima Fleet Naval Base terbesar Amerika di Timur Tengah. Target nombor 1 untuk misil dan drone Iran dari luar. Kedua, dan ini yang paling menakutkan, dan 50% rakyat Bahrain adalah Syiah dan mereka loyal bukan kepada Raja Bahrain. Mereka loyal kepada Ayatollah. Serangan dari dalam. Jadi Bahrain kena serang dari dua arah serentak. Dari luar, misil dan drone. Dari dalam, revolusi rakyat sendiri. Serangan luaran plus revolusi dalaman. Bahrain jatuh. Domino pertama dalam GCC dan yang lain akan ikut. Qatar, Kuwait, UAE, Saudi, satu persatu. Musuh dari luar, musuh dari dalam. Bahrain tak ada peluang. Sekarang korang nak faham kenapa Amerika sangat takut GCC runtuh? Sebab ini bukan pasal minyak je. Ini pasal dolar. Sistem petrodolar, nadi ekonomi Amerika yang tak ada siapa nampak. Macam ni, GCC jual minyak dalam dolar Amerika Syarikat. Dapat dolar, beli saham US, Wall Street naik, ekonomi Amerika hidup. Putuskan satu je rantai ni. Seluruh chain runtuh. US dollar sebenarnya tak ada nilai sendiri. Ia cuma bernilai sebab semua orang mahu ia untuk beli minyak. Bila GCC tak boleh jual minyak, dolar tak ada demand, Wall Street crash, ekonomi Amerika tercekik. Iran tak perlu serang Wall Street, Iran tak perlu hack sistem kewangan Amerika. Cukup hancurkan GCC dan Wall Street hancur sendiri. Ini bukan teori konspirasi, ini mekanisme ekonomi yang dah jalan sejak 1970-an. Dan korang tahu siapa yang paling terkesan? Apple, Nvidia, Microsoft, Google, Amazon, Meta, Tesla, Magnificent 7 syarikat ni kawal hampir suku nilai keseluruhan pasaran saham US, trilion demi trilion. Dan tahu tak siapa antara pelabur terbesar dalam saham-saham ni? Negara-negara GCC. Sovereign Wealth Fund, mereka pump duit trilion masuk Wall Street. Bila GCC runtuh, mereka tarik keluar semua pelaburan, emergency withdrawal. Dan 7 syarikat ni rugi nilai trilion semalaman. Iran tak serang tech company, Iran serang pelabur tech company, dan kesannya 10 kali ganda lebih dahsyat. 10. Dan ini yang ramai tak sedar. Iran tak berperang sorang. Syiah ada di mana-mana. Iraq 65% Syiah, Bahrain 50% Syiah, Lebanon, Hezbollah, Yemen, Houthi, Pakistan 20% Syiah. Afghanistan pun ada. Embassy US dah diserang di Pakistan dan Iraq. Bukan kebetulan. Ini koordinasi. Bila Ayatollah gugur sebagai syahid, kewajipan jihad bermula. Bukan di satu negara. Di 15 negara serentak. Ini bukan perang satu negara lawan satu negara. Ini gerakan global yang tak ada sempadan, tak ada uniform, tak ada headquarters yang boleh dibom. Amerika lawan satu negara, Iran activate seluruh rangkaian dunia Islam. Korang fikir Amerika boleh handle semua tu sekaligus? Sekarang korang dah faham strategi perang Iran, tapi nak tahu end game sebenar mereka? Bukan nak menang perang, bukan nak takluk tanah. Pax Islamika, satukan seluruh dunia Islam. 2 bilion umat, satu visi. Kebanyakan negara Islam hari ini dikawal diktator yang jadi boneka Amerika, Saudi, Mesir, Algeria. Rakyat benci pemerintah sendiri. Iran nak galakkan rakyat tumbangkan pemimpin boneka ni. Dan bukan Syiah sahaja,
saja seluruh umat Islam. Mesir, Pakistan, Turki, Indonesia, Morocco, Iraq. Kalau berjaya, Iran jadi pemimpin 2 bilion umat, blok kuasa terbesar di dunia, tak perlu risau pasal Amerika lagi. Ini bukan strategi perang, ini strategi tamadun dan ia dah bermula. Jadi kesimpulannya, 8 kelebihan Iran yang Amerika tak boleh lawan: drone murah, lawan misal mahal, gunung lawan padang pasir, semangat jihad lawan tentera upahan, Hormuz lawan Wall Street, decentralized command lawan satu presiden, 500 drone sehari lawan bajet trilion, rangkaian global lawan satu negara, visi tamadun lawan image empire. Ini bukan perang senjata, ini perang strategi dan Iran tahu apa mereka buat. Negara miskin ada tenaga, negara kaya ada ketakutan, dan dalam game teori, ketakutan selalu kalah dengan keberanian. Dan sebelum korang pergi, disclaimer penting, konten ni adalah analisis geopolitik berdasarkan game teori untuk tujuan pendidikan sahaja. Daus tidak menyokong mana-mana pihak dalam konflik ni. Analisis dibuat dari sudut pandang strategik, bukan moral, bukan politik, bukan agama. Semua fakta dan angka berdasarkan sumber awam. Sumber utama analisis Profesor G. Yang, Game Theory US-Iran War, daripada YouTube channel Predictive History. Perang membawa kemusnahan kepada semua pihak. Semoga keamanan dan keadilan menang.